ba'd. Terima kasih kepada soalan yang ditanyakan. Saya cuba ringkaskan sebaik mungkin. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tarbiyah Islam yang paling terbaik dalam institusi kekeluargaan, Allah datangkan dua contoh di dalam Al-Quran, contoh yang baik dan contoh yang buruk. Tuhan datangkan di dalam Al-Quran contoh yang baik itu di dalam surah Luqman. Allah mendatangkan contoh yang tidak baik itu supaya kita tidak ikut di dalam contoh surah Al-Masad. Apa perbezaannya? Saya ringkaskan sebaik mungkin, sebabkan kita lewat ni. Baik, bila kita sebut tarbiyah yang baik, dia ada 3 unsur yang penting. Allah cerita dalam surah Luqman